Masa kita belum kaya, kita kejar kekayaan. Tapi bila dah kaya, yang patut kita kejar ialah perlindungan. Ramai orang kumpul harta bertahun-tahun tapi lupa nak lindungi nilai. Jangan lupa follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Bayangkan bangunan tinggi tanpa asas kokoh, nampak megah tapi rapuh. Begitu juga kekayaan tanpa asas lindungan nilai. Kita boleh ada tunang, pelaburan, hartanah, tapi semua tu boleh jatuh bila krisis melanda. Duit boleh susut nilai, saham boleh jatuh, mata wang boleh runtuh. Tapi emas tetap berdiri kukuh. Sebab emas bukan bergantung pada sistem, dia nilai sejati yang kekal. Kalau duit ibarat air, emaslah ibarat tangkinya. Tanpa tangki, air habis mengalir begitu saja. Sebab tu orang yang bijak tak letak semua dalam angka. Sebahagian mereka simpan dalam bentuk yang tak boleh dimanipulasi, iaitu emas. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiq, ingat, bila kita dah kaya, fokus bukan lagi pada tambah, tapi pada kekal. Dan rasa kekal itu ada pada emas. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Pabrik Gold, boleh saja link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.